Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah kita dapat menyambung kembali kuliah tafsir kita, tadabbur kita masih lagi pada kelompok ayat 4 hingga 12 dari surah Al-Insan. Bagi tuan memiliki tafsir tahzib, tafsir Ibn Katsir ini turun buka pada jilid ke-10 muka surat 219 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. 'Aynan yashrabu biha عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وخريرا. صدق Allahul Azim. Sungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala. Sungguhnya orang-orang buat kebaikan, bagi mereka minuman dari gelas berisi minuman yang campurannya ialah air kafur, iaitu mata air dalam syurga yang darinya hamba-hamba Allah minum dan mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan satu hari yang azabnya merata-rata di mana-mana pun, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridaan Allah. Kami tidak mengkehendaki balasan darimu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada satu hari yang pada hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Tuhan melihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati, dan Dia memberikan balasan kepada mereka kerana kesabaran mereka dengan syurga dan pakaian sutera. Jadi selepas ayat yang lalu membahagikan manusia kepada dua kelompok yang telah kita lihat, syakir dan juga kafur, maka lebih lanjut lagi kat sini diperincikan tentang ganjaran bagi mereka yang mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu diberikan untuk mereka ni khamar, arak dan syurga. Yang telah kita pelajari perkataan ka'sun itu biasanya merujuk pada gelas di bahasa Arab, beza daripada akwab. Ku'us jamak pada ka'sun ni beza daripada kubun, kerana dia merujuk kepada minuman khamar dalam syurga yang campurannya adalah kafur, bagi tujuan melazatkan lagi minuman itu dan juga menjadikan aromanya lebih menarik. Jadi kafur ini kalau kita lihat dalam Mufrad Gharibul Quran sebagai contohnya, dia adalah merujuk kepada mata air dalam syurga yang diminum dengan, iaitu dengan campurannya oleh siapa dia? Oleh al-abrar ni tadi, hamba-hamba Allah yang taat dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan al-abrar dijamak perkataan bar dan barun dan juga barun, ba alif ra. Ini semua bahasa Arab. Jadi kata yang dapat kita lihat ni terdiri pada huruf-huruf yang mengandungi beberapa makna. Antara lain perkataan abrar, barun ni merujuk kepada kebenaran. Sebab itu lahir perkataan birrul walidain yang berarti ketaatan kepada kedua bapa. Begitu juga perkataan ini merujuk kepada menepati janji, kerana orang yang menepati janji itu adalah orang yang membenarkan ucapannya. Begitu juga maksud dikehendaki dengan kejujuran dalam percintaan contohnya. Jadi gabungan dua huruf ni kalau kita lihat jadilah perkataan bariyah. Bariyah ni merujuk kepada padang pasir ataupun keluasan dan masyarakat manusia, kerana dapat kita lihat perkataan ini merujuk kepada kebanyakan manusia hidup di daratan atau perkataan barun. Jadi seorang yang disifatkan dengan kata bar ini ataupun bar ini adalah dia yang berluasa kebaikan yang ada pada diri, kebaktian, contohnya macam konteks birrul walidain, buat baik pada kedua bapa. Jadi siapa yang menyandang sifat ini, memiliki sifat ini, berarti dia adalah seorang yang baik amalnya dan banyak manfaatnya, dan dia merupakan golongan yang memang layaklah untuk mendapat reward kasih sayang Allah, rahmatnya di akhirat. Ini berarti dia melakukan kebaikan itu kerana kebaikan tersebut bukan mengharapkan manfaat itu kembali kepadanya. Dia melakukan walaupun kadang-kadang dalam keadaan yang sangat berat sekali, seperti yang telah kita bincangkan sifat al-ithar bi
bil akhirin yang begitu dominan dalam pribadi dan kualiti persahabatan di kalangan sahabat-sahabat Nabi, di mana mereka melakukannya dengan penuh kesempurnaan, dengan penuh ketakwaan dan juga keyakinan bahawa itu merupakan iman yang paling tinggi levelnya di sisi Allah SWT. Jadi ada sebagian ulama yang menjelaskan bahawa yang disifatkan dengan bar itu lebih luas kebaikannya dibandingkan dengan apa yang disifat dengan barun. Kalau barun ni lebih luas kebaikannya, lebih banyak kebaikannya dibandingkan barun yang ada mad ba alif ra itu. Adalah satu riwayat daripada Umar Khattab radhiyallahu anhu bahawa Nabi bersabda, mereka itu dipanggil sebagai al-abrar kerana mereka bakti kepada ibu bapa mereka dan juga kepada anak-anak mereka. Al-Hasan Al-Basri berkata bahawa al-abrar ni orang yang tidak mengganggu sesuatu yang lain walaupun seekor semut. Allahu Akbar. Maknanya orang yang bersifat dengan barun ni orang yang pribadinya, akhlaknya cukup baik walaupun kepada makhluk Allah yang namanya semut. Kita ingatlah tuan satu kisah yang menarik tentang Khalifah Uthmani yang terkemuka, namanya Sultan Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah. Ini merupakan seorang sultan yang kerjanya setahun membangunkan negara, setahun pergi berjihad. Dia berada di atas kudanya selama 40 tahun lebih dalam pemerintahannya yang adil itu, sehingga digelar dengan nama Sulaiman Al-Qanuni. Berapa belas tahun dia duduk di atas kuda untuk pergi berjihad di jalan Allah, tuan-tuan. Amal al-Zalim, kalau kita lihat pada ini kisah-kisah yang dikemukakan tentang Sulaiman Al-Qanuni, Sulaiman the Magnificent, yang digambarkan dengan kaki perempuan duduk di sana bersedang lenang bersama dengan gundik-gundiknya. Ini cerita-cerita dongeng, tuan-tuan. Dan sengaja dibuat oleh pihak yang tak bertanggungjawab supaya membayangkan Khalifah Islam yang saleh, yang hebat ini, yang ditakuti di timur, di barat ini. Pernah berlaku, tuan-tuan, satu kisah berlaku, satu kisah yang menarik ketika Topkapi ni pusat pemerintahan lah, kalau kita ibarat macam Putrajaya lah. Ada satu kisah yang menarik, iaitu semut datang menyerang Topkapi ni. Maka Sulaiman Magnificent, Sulaiman Qanuni ni, oleh kerana begitu adil sama pemerintahannya, dalam kes berkaitan dengan semut ni pun dia tak berani nak buat keputusannya sendiri, melainkan dia minta pandangan daripada Mufti Ad-Daulah, yang mana gelaran Mufti Daulah pada masa itu Mufti Kerajaan namanya Syekhul Islam. Ni Abu Su'ud yang kita pelajari kitab tafsirnya, bernama Tafsir Abu Su'ud ni, yang dipanggil dengan Irsyad Al-Aqli Salim ila Mazaya Al-Kitabil Karim. Ni tafsir Abu Su'ud ni merupakan mufti kepada kerajaan Islam yang besar itu. Imam Abu Su'ud ni telah beriman kepada beberapa orang khalifah Bani Uthman lah. Seorang daripadanya merupakan Sultan Sulaiman Al-Qanuni ni. Maka bila dia melihat semut datang menyerang Topkapi, pusat pemerintahan kerajaan Islam Osmaniyah ni, maka dia telah menghantar surat kepada Abu Su'ud untuk bertanya, yatrub minhu al-fatwa falam yajiduhu fi makanihi fakataba lahu risalatan bi baiti syi'rin yaqulu fiha. Ni Sulaiman Al-Qanuni seorang yang pakar bahasa Arab, memahami Al-Quran, masya-Allah, bahasanya sendiri bahasa Turki, bahasa Parsi, menguasai banyak bahasa dunia. Sultan Sulaiman Al-Qanuni ni, ketika dia nak bertanya kepada tuan guru ni, Mufti Daulah ni, Syekhul Islam ni, Menteri Agama, Mufti terbesar kerajaan Islam Osmaniyah ni, dia tidak melihat imam yang mulia ni berada di tempatnya, maka dia tulis satu nota dalam bahasa Arab, idza dabba namlun ala syajari fahal fi qatlihi min darari. Hebatnya bahasa dia sampai boleh tulis ayat yang lenggoknya macam satu syair. Idza dabba namlun ala syajari fahal fi qatlihi min darari. Bila mengganasnya sang semut di tempat ini, naiknya semut dekat pokok ini, maka adakah boleh untuk kita membunuhnya? Dia nak tanya pada Syekhul Islam Abu Su'ud ni. Abu Su'ud tak ada, maka dia tulis nota ni. Bila Abu Su'ud pulang, dia melihat nota daripada Khalifatul Muslimin, Khalifah Islam yang terkemuka, Sultan yang sangat adil, Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Maka Al-Imam Abu Su'ud pun telah menjawab suratnya, idza nusiba mizanul adli akhaza an-namlu haqqahu bila wajali. Sedap dia jawab, ayat pun sedap. Idza nusiba mizanul adli akhaza an-namlu haqqahu bila wajali. Dia kata kalaulah mizan ataupun neraca keadilan ditegakkan dalam satu pemerintahan, maka semut patut mengambil haknya tanpa teragak-agak, tanpa takut-takut. Jadi maknanya kat sini, kalau semut ni mengganas keluar daripada ruang tempat tinggalnya, pergi gigit orang sana sini, maka hukum bunuhnya lah harus. Maksudnya begitulah. Saja saya nak kaitkan dengan apa yang dimaksudkan sini. Perkataan barun dalam kitab tafsir menceritakan bahawa Hasan Basri mengatakan orang yang bersifat dengan al-abrar ni, kualiti iman mereka ni menyebabkan dia tidak akan mengganggu siapa pun, tak akan menggugat apa pun. Sang semut pun akan hidup dengan aman damainya di bawah kehidupan ataupun di bawah pemerintahan orang yang adil, orang yang baik, orang yang saleh. Ini dipanggil sebagai barun ini. Jadi barun ini antara batasannya adalah tidak melakukan kejahatan kepada siapa pun, termasuklah semut, binatang yang dhaif macam tu, makhluk yang Allah, serangga ini pun akan mendapat rahmat bila bermuamalah dengan orang yang sifatnya ada kualiti abrar ni tadi. Imam Ibn Qayyim pula menjelaskan tafsirnya Nazmud Durar, menggambarkan bahawa orang yang dipanggil sebagai abrar ni memiliki orang yang mempunyai kepribadian dan semangat yang tinggi sehingga tidak menoleh pada perkara-perkara yang kecil, yang rendah, yang remeh. Hingga kelebihan ini menyebabkan mereka memiliki sifat-sifat hikmah. Ini telah kita pelajari kualiti yang ada pada Luqmanul Hakim, apakah amalannya sehingga Allah telah pun menjadikannya manusia yang dikurniakan dengan hikmah. Jadi perkataan kasun, sekali lagi saya terang kepada tuan-tuan, dia bererti
bekas ataupun gelas yang mempunyai satu minuman dalam, biasanya merujuk pada khamar lah, dan khamar dalam Quran merujuk kepada khamar di akhirat, yang mana kelebihannya dia tidak mabuk kan. Jadi bila bekas itu ataupun gelas itu telah pun dipenuhi, maka dia tidak lagi, kalaulah bekas itu belum diisi, belum dipenuhi dengan apa-apa, maka dia tidak dipanggil sebagai ka'sun, tapi dipanggil sebagai ina dalam bentuk yang tunggal, yang mana jamaknya adalah awani. Jadi kata-kata ni menunjukkan kepada kayanya penggunaan bahasa dalam bahasa Arab lah. Kata Ibn Ashur dalam tafsirnya Tahrir Tanwir, yang dimaksudkan dengan kafur adalah sejenis minyak. Minyak ni umpama damar yang diperolehi daripada pokok-pokok tertentu, macam pokok karas tu yang terdapat dekat negara Asia ni, macam dekat China, dekat Malaysia, dekat Kepulauan Jawa, maksudnya kat Asia Tenggara lah, yang mana baru diperolehi setelah pokok itu berusia 200 tahun, seolah macam ud, macam kayu gaharu lah. Jadi warnanya putih, dia memiliki aroma yang sangat harum. Jadi maksudkan dengan ayat ini, kata Imam Ibn Ashur, bukan kafur itu, tetapi seperti kafur yang baunya sangat harum dan warnanya. Walaupun boleh juga difahami bahawa maksud khamar yang disediakan untuk penghuni syurga itu benar-benar dicampur dengan cairan kafur, yang tentu saja berbeza dengan kafur yang boleh kita fahami dalam konteks ini. Jadi perlulah kita faham bahawa apa dimaksudkan di syurga, walau mengguna nama yang sama dengan apa yang kita kenali dalam kehidupan kita di dunia pada hari ini, hakikat rasanya berbeza. Dan ada juga sebahagian daripada para ulama yang menjelaskan bahawa kata kafur dalam ayat ini salah satu nama daripada mata air dalam syurga. Wallahu a'lam. Jadi kita dapat lihat juga bila Allah menceritakan tentang yufuna bin nadhri, antara ganjaran orang beriman ini iaitu mereka menunaikan apa yang sepatutnya ditunaikan dalam bentuk yang sangat sempurna tanpa ada kekurangan dan juga mengabaikan. An-nadhru yang maksudkan adalah tekad oleh seseorang untuk mengikat dirinya melakukan satu amalan yang baik. Adalah kisah yang dikemukakan dalam kitab tafsir yang saya sebut pada tuan-tuan berkaitan dengan keluarga Nabi, Sayyidina Ali, Fatimah dan juga pembantu mereka, khadam mereka, sahaya mereka namanya Fiddah. Satu hari Hasan dan Husain telah ditimpa penyakit demam yang berlanjutan. Bila perkara ini berlaku, maka Nabi SAW telah pun menziarahi mereka. Ini kisah dalam kitab tafsir saya nak bawa kepada tuan-tuan. Anal Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma marida fa'adahuma Rasulullah SAW fi nasin ma'ahu faqalu li Ali radhiyallahu anhu law nadharta ala shifai waladika fa nadhara Ali wa Fatimah radhiyallahu anha wa Fiddah jariyatun lahuma in bari'a mimma asabahuma an yasumu thalathat ayyam. Jadi satu hari Hasan Husain cucu Nabi yang tercinta ni telah ditimpa demam sakit berlanjutan bersangatan, hingga Nabi datang menziarahi mereka, dan Nabi telah bersabda kepada Sayyidina Ali kerana Allah wajah, oleh kerana sakit ni berlaku maka nazarlah kamu kalau sembuh kedua mereka ni untuk berpuasa. Maka Sayyidina Ali dan juga Fatimah dan pembantu mereka namanya Fiddah, mereka telah pun berpuasa 3 hari. Maka dengan sebab kesembuhan 2 orang anak mereka ni lah, maka mereka telah pun menaikkan nazar tersebut, iaitu puasa 3 hari. Lalu untuk berbuka mereka tidak ada duit, mereka pinjam daripada seorang Yahudi bernama Syama'un Al-Khaybari. Ni seorang Yahudi daripada Bani Khaybar, meminjam daripadanya 3 cupak gandum. Lalu masaklah Fatimah gandum tersebut jadikan roti untuk mereka berlima, untuk Sayyidina Ali, untuk Fatimah, untuk Fiddah, untuk Hasan dan Husain. Maka pada hari mereka nak buka, pada hari pertama atau puasa hari pertama, tiba-tiba datanglah seorang miskin minta untuk diberi makan kepada mereka ni. Maka mereka telah memberinya makan ke semua makanan yang dihidangkan untuk mereka buka puasa pada hari itu. Maka mereka pun tidak berbuka, tak ada benda yang boleh mereka buka dengannya, sehinggalah masuk hari kedua untuk mereka berpuasa. Datang lagi pada hari itu anak yatim pula. Allahu Akbar. Kisah ni menarik tuan-tuan, kisah Qusas. Saya tegaskan awal-awal, jangan tuan-tuan terkeliru dengan kisah-kisah semikian. Bila kita baca, kita mesti lihat komentar yang dikemukakan di hujung tafsiran ataupun kisah tersebut. Dan inilah kelebihan yang ada pada tafsir Ibn Katsir untuk pengetahuan tuan-tuan. Satu kisah yang dikemukakan, nanti Imam Ibn Katsir akan lekas-lekas menyatakan tahqiqnya ataupun tafsir yang tadhifnya kepada kisah yang dikemukakan itu. Awasi diri kita terjebak membawa satu kisah yang disebutkan oleh para mufassirin, dan sebenarnya di hujung itu ada komentar mereka yang kita abaikan. Kisah ini menarik bukan? InsyaAllah saya akan bawakan dalam kuliah akan datang lanjutannya, apa yang berlaku dan pelayan para ulama hadis terhadap kisah seperti ini, agar kita jangan tergelincir membawa cerita-cerita dongengan dalam kita memahami ayat Quran. Sekali lagi saya galakkan tuan untuk membaca tahzib tafsir Ibn Katsir, kerana perkara-perkara semikian dapat dielakkan. InsyaAllah kisah ini ada lanjutannya, kita akan sambung dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.